Jujur saya katakan saya tak bagi 5 bintang. Wabarakatuh. Saya Anissa Nadira Abu Bakar, merupakan peserta bagi kursus AI. Saya sangat menyarankan untuk siapa yang baru nak belajar ataupun nak mengenali AI ataupun yang sedang dalam proses untuk mengenali AI, jomlah join kursus yang dianjurkan oleh Salam Pro ni sebab memang sangat menarik. Pengalaman saya sendiri, asalnya memang kita selalu dengar tentang AI, ChatGPT, dan ada yang baru dengar melalui kursus ini macam gambar dan sebagainya. Saya tak pernah explore, tetapi menerusi kursus yang saya hadiri ni telah membuka minda saya. Wow, sebenarnya AI ni kalau kita belajar, kita fahami dan kita apply memang sangat membantu, bukan setakat dalam urusan kehidupan tetapi juga lebih-lebih lagi dalam kerjaya. Apa yang menariknya, Salam Pro ni penceramah sangat best. Coach sangat, orang kata, ceria, bertenaga. Memang penyampaian sangat jelas, sangat berkesan. Dan kalau kita tanya, kita akan terus dapat jawapan yang sangat padat, mantap dan memang terbaik lah. Jujur saya katakan saya tak bagi 5 bintang. Tapi saya bagi semua bintang di langit. Sebab memang sangat terbaik. Penyampaiannya, coachnya, silibusnya. Saya boleh katakan sebelum saya datang kursus, saya rasa macam AI okey tak apalah, kita cuba. Tapi bila saya datang selepas selesai kursus ni, saya rasa macam wow, lepas ni saya balik dengan orang kata apa tu, skill, teknik yang cukup luar biasa. InsyaAllah lepas ni saya akan hasilkan laporan, slide, infografik. Itu semua saya belajar dekat dalam kursus ni dengan terbaik, insyaAllah. Terbaik Salam Pro. Sangat terbaik. Terima kasih Salam Pro dan juga Ilim. Okey, kursus AI hari ini memang mantap lah. Sebab apa? Sebab saya rasa memang banyak aha moment, and then saya rasa memang boleh, orang kata, implement dalam kerja terus. Boleh praktis terus, tak rugi, and then alhamdulillah dapat sertai kursus ni lah. Jadi bila setiap AI yang kita belajar tu sebenarnya memang ada kaitan dengan kerja, and then memang boleh terapkan dalam kerja. Tapi bukan kerja saja, tapi juga macam nak buat bisnes ke, ataupun untuk projek sendiri ke, projek office ke dan sebagainya. Coach Kim, Coach Salwa memang terbaik. Untuk hari ini, 2 hari saya belajar kursus AI dekat Ilim. Banyak yang saya dapat. Sebenarnya saya zero untuk AI ni. Yang saya datang, tujuan utama saya adalah untuk buat minit mesyuarat. Tapi saya dapat lebih daripada minit mesyuarat. So maksudnya saya dapat buat video, saya boleh buat lagu, saya boleh buat edit image, macam-macam lah. Maksudnya dari segi coach pula, coach memang tak kena ikut ilmu lah. Macam-macam dia bagi, selagi dia nak boleh bagi, dia bagi semua. Kami pula yang macam nak termuntah rasa. Tapi apa yang dia bagi tu memang best lah. Apa yang kita belajar hari ni, saya belajar hari ni memang dapat adapt dengan kerja saya di office lah. Saya rasa kursus ni memang perlu diteruskan dan mungkin kena tambah hari. Dan Salam Pro the best lah.